Ni adalah peluang terakhir Bruno Fernandes untuk pecahkan rekod assist EPL pada musim ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak buat preview untuk game terakhir dalam EPL pada minggu ni, iaitu Manchester United akan lawan dengan pasukan Brighton. So hari tu kita tengok Manchester United dah menang dengan pasukan Nottingham Forest dalam last home game kita, dan ni adalah last game EPL kita pada musim ni. Tapi last game kita adalah dekat away lah, lawan dengan pasukan Brighton. Dan kita kena ingat, pasukan Brighton dalam game tu depa akan all out sebab depa nak maintain slot dekat Europa League. Kalau depa kalah dalam game tu, ada potensi yang pasukan Chelsea akan boleh potong depa. Even pasukan Sunderland dengan Brentford boleh potong pasukan Brighton. Senang cerita, kalau Brighton kalah, ada possible daripada depa ni nak layak ke Europa League kepada tak layak main dekat Conference League langsung. So game tu cukup penting untuk depa. Untuk Manchester United pula, aku rasa game ni kurang penting lah untuk Manchester United. Sebab apa? Sebab kita dah secure spot ke UCL. Top 3 pun Aston Villa dengan Liverpool tak boleh challenge dah. So kalau kita menang dalam game ni pun takkan merubah apa-apa kedudukan dalam table kita. Even kita menang, kita nak potong MC pun tak boleh. Kita nak drop disebabkan Aston Villa dengan Liverpool pun tak boleh. Cuma mungkin Manchester United ada satu misi sahaja, iaitu nak membantu Bruno Fernandes dapatkan rekod assist. Sebab itulah kalau kita tengok meme sebelum masuk dalam game ni, ramai duk kata waktu tu Brighton tengah leading 5-0, tiba-tiba MU score, Bruno Fernandes assist. Semua fan MU celebrate. Sebab aku rasa memang majority fan dalam game tu tak peduli dengan result, tapi nak Bruno pecahkan rekod assist saja. So kita tengok prestasi semasa kedua-dua pasukan lah. Kita tengok pasukan Brighton dulu. Brighton lah ni tengah fight slot untuk Europa League, dan dalam last 5 game depa berjaya menang 2 kali, tapi depa kalah 2 kali dan seri sekali. Depa menang dengan pasukan Chelsea 3-0, menang dengan pasukan Wolverhampton 3-0, tapi depa kalah dengan pasukan Leeds United game paling latest 1-0. Game tu memang heartbreaking untuk depa. Kalau depa menang dalam game tu, memang ada possible tinggi gila untuk depa masuk Europa League, tapi depa kena gol last minute Dominic Calvert-Lewin. Selain tu depa ada juga kekecewaan kalah dengan pasukan Newcastle 3-1 dekat St James Park. Cuma kita kena ingat rekod dekat home depa agak baik juga, sebab last depa kalah dekat home pada 1 Mac masa lawan dengan pasukan Arsenal. So untuk Manchester United pula, dalam last 5 game Manchester United berjaya catatkan 4 kemenangan dan 1 seri. Maksudnya MU dah unbeaten dalam 5 game terakhir. Kali terakhir Manchester United kalah adalah dengan Leeds United, tapi satu game tu aku pergi stadium. Hak tu mak kalah hari betul, lepas tu menang semua. Manchester United menang 1-0 dengan Chelsea, menang 2-1 dengan Brentford, 2-1 dengan Liverpool, seri 0-0 dengan Sunderland, dan menang 3-2 dengan pasukan Nottingham Forest. Dan yang paling menarik, last Manchester United kalah dekat away adalah pada bulan 3. Senang cerita, last pasukan Brighton kalah dekat home pada bulan 3, last Manchester United kalah dekat away pun bulan 3 juga. So kita tengok siapa yang akan pecahkan rekod kekalahan tu. Last 5 game aku tak dapat nafikan Brighton ni pun antara pasukan yang kita boleh label sebagai buddy juga untuk Manchester United. Sebab dalam last 5 game Brighton lagi dominate daripada kita. MU menang 2 kali sahaja dan Brighton berjaya menang 3 kali. Tapi kita tengok in detail sikit last 5 game prestasi Manchester United dekat Amex Stadium. Ogos 2024, masa ni Manchester United kalah 2-1. Gol daripada Danny Welbeck dan juga Joe Pedro, gol last minute, tapi MU boleh balas 1 gol saja daripada Amad Diallo. Mei 2024, game ni serius aku tak ingat. Aku tak ingat macam mana kita boleh menang. Game ni kita menang 2-0, gol daripada Rasmus Højlund dan juga Diogo Dalot. Mei 2023, kita kalah 1-0. Masa ni gol Alexis McAllister, gol tu last minute tau. Lepas tu FA Cup April 2023, masa ni kita seri 0-0, tapi kita menang penalti. So game ni kita kira seri lah. Dan Mei 2022, masa ni kita kena bantai 4-0, dan 3 skorer dalam ni dah main dekat kelab-kelab besar dah. Trossard, Cucurella, Caicedo, satu lagi gol Pascal Gross. So senang cerita, dalam last 5 game dekat Amex Stadium kita hanya menang sekali sahaja, kita kalah 3 kali dan kita seri sekali. Tapi kalau nak kira FA Cup tu menang, kira kita menang 2 kali lah. Cuma result atas padang kita menang sekali saja. 3 pemain tumpuan, semestinya pemain pertama yang patut MU bagi perhatian adalah bekas pemain kita sendiri, iaitu Danny Welbeck. Kalau apa nak tahu, walaupun Danny Welbeck dah 35 tahun, aku macam tak percaya je Welbeck tu 35. Sebab aku duk nampak dia tu macam Rashford mat tak tua-tua, tapi rupanya tahun ni dia dah 35. Kalau
Kalau hampa nak tahu, walaupun Welbeck dah berusia 35 tahun, tahun ni Welbeck dah skor 13 gol dalam EPL tau. Dan ni adalah the best goal scoring season dia sejak dia jadi play profesional. Tak kira lah dia main ke MU ke Arsenal ke sebelum ni, tapi ni adalah the best goal scoring season dia. Dan kita kena hati-hati sebab dia memang tajam dalam kotak penalti. Pemain yang kedua adalah yang Kuba Minteh. Aku tengok kalaulah Manchester United keep bagi space dekat pemain-pemain lawan macam game-game sebelum ni untuk cross, untuk dribble, aku rasa Minteh dalam game ni akan bermaharajalela. Aku harap kalau dia main dekat belah kanan, Shaw boleh jaga dia elok. Kalau main dekat belah kiri, Dalot boleh jaga dia. Tapi aku expect yang Kuba Minteh akan perform dalam game ni. Kita masuk ke next player pula, iaitu Pascal Gross. Pascal Gross pindah pergi pasukan Dortmund. Bila balik ke pasukan Brighton, sama, still perform juga musim ni. Dan dia antara the best chance creator tau untuk pasukan Brighton. Memang kita kena hati-hati dengan dia. Satu pemain tambah bonus iaitu Carlos Baleba. Game ni akan jadi game spotlight untuk dia sebab ni adalah last game dia dekat home pasukan Brighton, dan ni juga adalah game lawan dengan pasukan Manchester United. Sebab kita tengok ada banyak rumor kaitkan Baleba dengan Manchester United. So mungkin kita boleh tengok performance Baleba dalam game ni under pressure. Bolehkah dia handle pressure tu untuk lawan dengan Manchester United? Kita tengok pula availability, siapa yang tak boleh main dalam game ni. Yang pertama adalah Brighton kehilangan star mereka iaitu Kaoru Mitoma disebabkan hamstring injury. Tapi sayang mat, Mitoma bukan setakat miss last game, dia juga miss World Cup juga sebab injured dah lama. Yang kedua adalah Matt Swiffer, right back pasukan Brighton. Bagi aku dia solid juga dan aku expect dia ni akan pindah ke big club dalam 1 ataupun 2 musim lagi. Tapi sayang dalam game ni dia tak boleh main. Untuk Manchester United pula, kita expect sekali lagi mungkin Sesko pun tak akan dapat main disebabkan dia masih lagi injured. Pemain yang kedua adalah macam biasalah Matis De Ligt, sebab De Ligt hari tu injured. Lepas tu buat recover, lalah kali buat surgery juga. Buat surgery tu kena tunggu lama lagi. So kita tengok line up prediction. Sebenarnya aku agak berbelah bahagi sebab aku rasa macam kita patutnya mainkan play muda atau dalam hujung-hujung game ni, sebab kita dah tak ada apa nak ligan dan paling kurang boleh bagi exposure dekat play-play muda. So aku ada buat beberapa perubahan sikit dekat line up. Kalau hampa tak setuju, hampa boleh komen dekat bawah, okey? Kita mulakan dengan goalkeeper. Walaupun game ni game terakhir, aku tak mau Bahidin main, aku nak say Lemon start. Untuk dua centre back aku still prefer Harry Maguire dan juga Lisandro Martinez. Untuk right back aku pilih Diogo Dalot dan left back aku pilih Luke Shaw. Trio midfield kita kekalkan pemain yang sama juga iaitu Casemiro. Last game dia dengan carta nak pergi Inter Miami. So ni adalah last game dia lah. Lepas tu center mid partner kepada Casemiro adalah Kobbie Mainoo dan attacking midfield iaitu Bruno Fernandes, kapten kita. Dia ada misi besar dalam game ni. Untuk right wing aku harap Manchester United buat perubahan. Aku harap Carrick bagi peluang dekat Shea Lacey. Walaupun dia tak duduk dekat bench dah berapa game dah, tapi aku harapkan kok-kok lah Carrick bagi peluang dekat dia. Even kalau dia tak start pun aku harap bagi minit permainan dekat dia. Untuk left wing mungkin aku rasa Carrick akan rehatkan Cunha, mainkan Ahmad dalam game ni, dan striker tengah aku nak Bryan Mbeumo main dalam game ni. Tapi aku rasa macam kalau nak pecah rekod assist Cunha kena main kot, Ahmad tak boleh main Kalau Ahmad main macam susah nak pecah rekod. So score prediction untuk game Manchester United dengan Brighton ni, aku harapkan walaupun aku kata aku tak kisah kalau kalah, tapi kalau kita menang tu bonus. Cuma aku rasa dalam game ni Brighton akan all out, tapi Manchester United pun akan all out untuk cari gol. Manchester United bukan nak menang saja tapi nak cari assist untuk Bruno. So aku rasa game ni akan berakhir dengan keputusan 2-2 ataupun Brighton. Here's a deal. Mula-mula game tu bagi bola kat Bruno, bagi Bruno dribble seorang-seorang aja. Jangan kacau dia. Dribble sampai dalam kotak, contoh bagi kat Mbeumo. Ahmad jangan. Ahmad kalau depan pagar pun dia tak skor. Bagi dia lari dengan Mbeumo pergi depan, dia passing dekat Mbeumo skor. Lepas tu nak bantai MU 10-1 pun tak apa. 11 ke 15-1 pun tak ada masalah. Okay? Here's a deal. Take it or leave it. Renungkan. So aku rasa kalau jadi macam tu tak tahulah kan. Tapi apapun, kalau Bruno dapat pecah rekod, aku rasa memang bagus untuk dia. Tapi kalau tak dapat pecahkan rekod pun, dia still ada unbelievable season pada musim ni. Dia dah boleh samakan rekod dengan KDB dan juga Thierry Henry pun dah cukup padu dah. So apa prediction apa untuk game ni? Apa rasa Manchester United boleh menang ke? Dan Bruno Fernandes boleh pecah rekod assist ke? Apa cuba komen dekat bawah tengok. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.